Itu penting untuk kita exercise untuk make sure kulit kita dan juga general hands kita pun bagus lah. Okay. Dan juga biasanya cabin crew ni diorang dah pakai mask tu lebih awal sebelum betul-betul tak fly keluar. So bila sampai ke waktu MCO yang duduk ke rumah tu, memang mereka tu dah start ada lah. Apa perbezaan yang Rashid rasakan selepas dan juga sebelum buat perawatan semasa breakout, selain daripada buat treatment, apa lagi yang Rashid buat untuk breakthrough dan breakout? Apa ni, Japan kan produk-produk sama murah kan, produk bersama sedikit lah sana. Rashid juga panggil Rashid umur 31 tahun, sebagai cabin crew pasal berlebihan. Macam malam tidur tu kadang-kadang kita tengah kerja kan, so bila waktu kerja tu tak teratur, jadi untuk orang kata untuk menjaga skincare tu kadang-kadang susah. Dia macam orang kata untuk basic skincare tu kita tak boleh nak follow sangat. Jadi sebab tu kita kena buat treatment juga. Sebab kalau kita nak depends on the skincare, dia punya apa ni, dia punya orang kata skincare step tu kita susah. Skincare routine tu sama skin tau. Jadi kita tak tahu skincare tu sesuai ke tak dengan kita. Jadi bila dah macam dah start purging tu, macam saya tak tahulah kalau macam orang lain, bila dia dah start purging tu jadi macam terus banyak. Jadi bila terus banyak tu nasiblah ada sis estetik lah. Kita macam-macam treatment lah, macam-macam treatment. Dan ialah macam sebelum treatment kita akan consult dengan doktor dulu skin tau. Jadi kita tak tahu skincare tu sesuai ke tak dengan kita. Jadi bila dah macam dah start purging tu, macam saya tak tahulah kalau macam orang lain, bila dia dah start purging tu jadi macam terus banyak. Jadi bila terus banyak tu nasiblah ada sis estetik lah. Kita macam-macam treatment lah, macam-macam treatment. Dan ialah macam sebelum treatment kita akan consult dengan doktor dulu. Kita akan try and error skincare routine yang mana dengan produk apa yang sesuai dengan kita. Ada yang menjadi, ada yang tak jadi. Jadi orang kata kalau kita betul-betul nak kalau kita betul-betul nak repair kita punya masalah tu, kalau kita nak try sendiri, kadang-kadang benda tu tak jadi kita. Memang kita kena consult dengan orang yang lebih pakar, yang lebih tahu mana yang sesuai dengan kita. And at that time pun itu penting untuk kita exercise untuk make sure kulit kita dan juga general hands kita pun bagus lah. Okay. Dan juga biasanya cabin crew ni diorang dah pakai mask tu lebih awal sebelum betul-betul tak boleh fly keluar. So bila sampai ke waktu MCO yang duduk ke rumah tu, memang breakout tu dah start ada lah. Apa perbezaan yang Rashid rasakan selepas dan juga sebelum buat perawatan semasa breakout tu, selain daripada buat treatment, apa lagi yang Rashid buat untuk breakthrough the break